Di checkpoint tengah ni saya terbangkan DJI Mini 5 Pro untuk tengok Bipenggu dari sudut pandang berbeza. Bye bye. Bye bye. Bye bye kan Aishan. Di ruang udara Bipenggu ni, keindahan alam dia memang level lain macam. Korang tengoklah sendiri footage Gunung Ganang ni. Sebiji macam Switzerland pun boleh jadi sebab saya tak pernah pergi. Tapi memang puas hati dapat rakam momen seindah ini dalam drone ni. Bila sampai Bipenggu ni, saya seolah-olah hilang kata-kata. Kalau orang panggil ni Switzerland Timur, memang tak salah kot. Banyak lagi tempat hidden gem kita orang share dalam vlog penuh. Klik link video dekat bawah bio sekarang untuk tengok itinerary lengkap.